Kita tengok taklimat yang dibagi dekat sini. Indeks nombor X sama dengan kita sangat mudah untuk dapat markah. Kita cari kita buat apa ni, kita nak buat konkret yang bagi 2X. Bahan yang digunakan JKLM N2X. Kita rasa cari nilai X dulu. Kita kena ingat untuk dapatkan nilai X formula apa yang kita nak gunakan. Kat sini dia bagi ini adalah sama dengan darab 100. I di sini ialah 19, 17. Maka sini ialah 19, sini ialah 17. Kita merujuk kepada jenis K dekat sini sebab X terletak dekat situ. Okey, dekat sini ialah I 19, 17 iaitu 1 K 19 darab 19 ialah sini ialah 100 per dengan X darab 100. So X yang kita akan dapat ialah RM 1280. Sebab apa 1280? Dia ialah harga ni kita ambil 2 kuasa X tu ialah R kuasa 2. Sama juga dengan kes yang ni, ini ialah untuk Y. Sama juga dengan 2Y 200 Q sama dengan S darab 100 ada dengan 110. So Y awak dapat ialah S kuasa 1320. Okey, X dan Y ialah dalam harga, so mesti letak RM. Okey, bagaimana pula dengan Z? 2 kuasa 4X. Kita guna formula yang sama, iaitu Z sama dengan 920 per 800. Sekarang kita nak jadikan S ni sebagai Z rumus, itu darab 5 ada R tambah R kuasa dan dia ialah nombor indeks. Okey, seterusnya soalan B. Di sini dia nak indeks S, perubahan ialah I bar. I bar apa? I bar 1917 iaitu gigi IW per dengan gigi W. So, berapa awak dapat? 116 darab dengan 58. Sorry. Sini berapa? Dia kata macam yang dah sini kat sini, letak sini 2X sama dengan kita ada 4 baki X. Maksud 2 baki untuk M4. 2X baki sudut untuk M. So M ni ialah 2X. Kat situ balik 2X tolak 58 kuasa 42 tolak 100. Kat sini dia bagi ini adalah sama dengan M. So R kuasa 2. So R kuasa 2. Okay, sekejap sebelum kita 4X sini darab kan. So 2Y dekat sini. Ada hukum dekat sini yang kata AM tambah N ialah 76 darab AM. So ini ialah 76 dekat sini. 76 darjah. M ialah 76 darjah. So macam mana dapatkan I bar untuk 1917? Panjang jadi kita boleh 2 kuasa X tu ialah R kuasa 2. Sama juga dengan kes yang ni, iaitu 2Y L 100 sama dengan S. Kita ada dalam M iaitu Z darab S 115 kuasa 2 tambah lagi S kuasa 120 darab 100 sini 7 tambah total semua ni ialah 300 kuasa darjah X. Satu bulatan jumlah sudut dia ialah 360. So jawapan ialah 100. Sekarang ni dia nak jadikan S ni sebagai ada rumus, ada RM dalam S ni sebab apa? Dia ialah tambah indeks perubahan per. Okey, bagaimana pula dengan soalan C? Okey, dia sekarang ialah conclude dia nak S, maksudnya keseluruhan. Maka keseluruhan dia bukan jenis JKLM. So kat sini kita mesti guna I bar. I bar yang terlibat dekat sini ialah 19 dan 17. Maksudnya harga keseluruhan. Okey, kita akan guna harga konkret pada tahun 19, harga konkret pada tahun 17. So, maklumat yang dia bagi dekat sini, dia dah bagi 2X sama dengan R. Kita ada 4 demi kat situ, bermaksud 2 yang kita dapat tadi 4, 1 sama 2X kat sini. Darab 100 2X sekarang saya tukar balik 2X yang kita dapat ialah kat sini dia bagi ini adalah sama dengan R. So, R kuasa 4 sama R kuasa 2 sin. Sebab 2 sin kena tulis sebab dia menggunakan harga dekat sini. Okey, seterusnya soalan D, Y dekat sini. Ada hukum dekat sini yang kata AM tambah N ialah AM darab dengan C. Ini ialah soalan D. Okey, kos menghasilkan konkret dijangka menurun sebanyak M pada tahun I21 yang dengan 19 sebanyak apa tak tahu, kita label dia sebagai X date. 2 diberi kuasa X jangkaan R kuasa 2 sama juga dengan kes yang ni, iaitu ini menunjuk kepada 2Y jenis-jenis sama dengan S 15. Ada 2 tahun apa yang tidak dikasih tahun 17 kuasa 2 dekat sini ialah dan S kuasa 1917 kita dah dapat dari 17 tambah 47 manakala kuasa X sama 19 kita tak tahu X sini ialah 115. So sekarang ni dia nak jadikan S ni sebagai perkara rumus. Sini dah nak kan 7 tambah R kuasa 2 per kita akan dapat nilai X kuasa 2 iaitu 97 kuasa 9. Dia kata dia mengalami penurunan S maka 100 tambah R kuasa 2 0.9 R 2.1 2.1 ni ialah penurunan sebanyak berapa peratus? M peratus. M peratus ialah 2.1.